Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hai murid-murid, hari ini anda semua bersama-sama dengan Cikgu Rohaida binti Hashim untuk sama-sama kita meneruskan sesi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu tingkatan 3. Baiklah murid-murid, dalam video sebelum ini anda semua telah mempelajari tentang laras bahasa cerpen. Apa kata pada sesi pembelajaran pada kali ini, mari sama-sama pula kita belajar tentang cara membaca cerpen dengan betul. Untuk membaca cerpen dengan betul, perkara utama yang perlu kita titik beratkan adalah intonasi. Intonasi merupakan pola naik turunnya nada suara yang digunakan dalam percakapan. Intonasi membantu menyampaikan maksud, perasaan dan penekanan dalam percakapan. Dalam bahasa Melayu, peranan intonasi dapat membezakan antara subjek dan juga predikat. Seterusnya, intonasi juga dapat membantu kita untuk menyampaikan pelbagai jenis ayat. Contohnya, ayat penyata. Nama saya Ahmad. Nada suara menurun pada akhir ayat. Yang kedua, ayat tanya. Adakah anda sudah makan? Nada suara menaik pada akhir ayat. Dan yang ketiga, ayat perintah. Tolong tutup pintu. Nada suara lebih tegas dan sedikit meninggi. Seterusnya murid-murid, tempo suara. Tempo suara ketika membaca cerpen adalah cara untuk mengatur kecepatan, irama dan jeda suara agar cerita terasa hidup dan emosinya sampai ke pendengar. Contohnya, pada bahagian tegang atau aksi, tempo perlu lebih cepat. Manakala pada bahagian sedih, misteri atau penting, tempo perlu diperlahankan. Penekanan dan jeda juga adalah kunci dalam membaca cerpen secara ekspresif. Jeda bermaksud berhenti sejenak ketika berbicara atau membaca. Seterusnya murid-murid, artikulasi. Artikulasi merupakan proses pembentukan bunyi dengan betul. Cara mengucapkan sebutan dengan jelas dan tepat agar mudah didengar dan difahami oleh pendengar. Mari bersama-sama cikgu untuk membuat latihan artikulasi. Cuba baca. Pak Mael menyimpan tapai itu di dalam tempayan tanah liat buatan arwah nenek. Kita perlu ucapkan secara perlahan. Tekankan setiap suku kata dan jaga nada dan pernafasan. Baiklah murid-murid, seterusnya untuk mengukuhkan pemahaman anda, mari bersama-sama cikgu untuk membaca contoh bacaan laras bahasa cerpen dengan menggunakan cerpen Legasi Tapai Ubi. Mari kita baca sama-sama. Tapai, tapai, tapai. Jemu benar aku dengar kataan itu. Sejak kecil, aku disogokkan dengan tapai. Sebutlah tapai ubi Wak Salikon. Semua orang tahu. Wak Salikon, bapa aku. Jika ada orang berkata Wak Salikon tapai ubi, seluruh kampung kenal. Itu bapa aku. Kalau orang bertanya Parju tapai ubi, itu aku. Aku dan tapai seolah-olah sebati dan sinonim. Ah, bencinya. Parjo, jangan lupa nanti hantar tapai ke pasar. Jerit bapa dengan logat Jawanya yang pekat. Laungan itu menjadi rutin setiap pagi. Maka aku pun tidak pernah menolak untuk berkhidmat menghantar tapai ubi buatan bapa dan emak ke pasar, ke warung, ke kedai kampung dan ke mana sahaja jika ada tempahan. Itu sahaja yang aku tahu. Akan tetapi, kini aku semakin jemu dengan tapai ubi. Lebih-lebih lagi sejak aku sekolah menengah. Apatah lagi apabila setiap hari
aku terpaksa menjinjit karung tapai ke kantin sekolah. Parjo tapai, itulah gelaran yang diberikan oleh kawan-kawanku. Aku malu dan marah juga pada mulanya. Namun, alah bisa tegal biasa. Aku hanya membantu emak dan bapa mencari rezeki. Baiklah murid-murid, adakah anda belajar sesuatu? Baiklah, semoga kita berjumpa lagi pada sesi pembelajaran seterusnya. Sekian daripada cikgu.